Hello semua, selamat datang ke Auto Tech Malaysia. Kalau anda peminat dunia automotif dan teknologi terkini, anda berada di tempat yang betul. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan butang loceng supaya anda tak terlepas sebarang video terbaru dari kami. Honda Accord 2025 meneruskan legasinya sebagai salah satu sedan bersaiz pertengahan yang paling dipercayai, bergaya, dan penuh dengan teknologi moden. Dengan reka bentuk yang lebih kemas dan ciri-ciri canggih, Accord baharu ini hadir dengan beberapa varian yang sesuai untuk peminat enjin tradisional serta mereka yang mengutamakan kecekapan bahan api melalui sistem hibrid. Varian asas seperti LX dan C dikuasakan oleh enjin 1.5 liter turbo 4 silinder yang menghasilkan 192 kuasa kuda dan dipadankan dengan transmisi CVT untuk pemanduan yang lancar dan jimat. Bagi mereka yang mencari pilihan lebih mesra alam, varian Sport, XL, Sport L, dan Touring dilengkapi dengan sistem hibrid yang menggabungkan enjin 2.0 liter 4 silinder bersama dua motor elektrik, menghasilkan gabungan kuasa sebanyak 204 tenaga kuda. Model hibrid ini menjanjikan kecekapan bahan api yang tinggi, dengan bacaan sehingga 51 mung di bandar dan 44 mung di lebuh raya. Bahagian dalamannya pula menawarkan kabin yang premium dan mesra pengguna. Varian hibrid dilengkapi dengan skrin infotainment bersaiz 12.3 inci yang menyokong Apple CarPlay dan Android Auto secara tanpa wayar. Honda juga menampilkan integrasi Google built-in yang membolehkan anda mengakses Google Maps, Assistant, dan Play Store terus dari paparan skrin. Reka bentuk kabin menitikberatkan keselesaan dan kemudahan, dengan penggunaan bahan berkualiti tinggi serta susun atur yang moden dan minimalis. Sama ada papan pemuka lembut atau ruang kaki belakang yang luas, Accord 2025 memberi pengalaman pemanduan yang selesa dan elegan. Dari segi keselamatan, Honda terus mengekalkan standard tinggi dengan pelbagai ciri keselamatan seperti brek kecemasan automatik, bantuan kekal lorong, kawalan jelajah adaptif, pengecaman papan tanda trafik, bantuan ketika kesesakan lalu lintas, dan lampu tinggi automatik. Harga permulaan untuk model LX adalah sekitar RM138,000, anggaran dari USD, manakala varian C bermula dari RM149,000. Dengan gabungan prestasi, ekonomi bahan api, teknologi terkini dan keselamatan, Honda Accord 2025 kekal sebagai pilihan unggul dalam segmen sedan bersaiz pertengahan. Kalau anda suka video ini, tinggalkan komen anda tentang apa pendapat anda mengenai Accord baharu ini dan jangan lupa kongsikan video ini dengan rakan-rakan peminat kereta anda.